Okay guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to my channel Hafiz Angler. So, biasa aku dah tak kayak Sekarang pukul 8. Yang lain semua dah siap-siap dah. Mereka semua dah siap-siap tak semua. Hancur. Ini ada 5 orang. 5 orang. Aku turun Pulau Melaka ini. So hari ni ada rezeki lah untuk bawa balik. So Ramadan yang ke-23 ni. Ramadan 3 Ramadan yang 23 Wan? Ramadan yang ke-23 So 23, 24 je kan. Aku turun kayak lagi lah. Oh angin masuk. Angin timur ni. Angin timur ni. Kalau angin maintain macam ni akan bagus kan. InsyaAllah lah, mudah-mudahan. Dia apa-apa aku update dekat atas spot lagi. Stay tune. Okay, aku dah sampai kat spot. So aku nak review sikit jig dari Gladius jig. Dari Wan lah, Wan Gladius. Lepas dia tak aku cuba jig dia, macam mana condition jig dia, okey tak okey semua kan. Kalau nak menarik punya sambutan macam mana. So ni jig dari Gladius Fishing. Okay, nama jig ni Gladius Fishing Tuah 20 gram. So korang yang berminat dapatkan jig yang pakai macam ni, boleh tengok dekat dalam description aku. Boleh dapat nombor Wan Gladius tu. Boleh order kat situ lah. Ok, 20 gram. Dah mencakup jig dah ini, InsyaAllah. Mudah-mudahan. Stay tune. Ada start aku pakai payung. Strike. Strike. Jenahak. Alhamdulillah, aku nak ikat tadi. Jenahak ambil tadi. Alhamdulillah. Dia ambil lucut tadi. Pendek kayak Malaysia tadi. Oh, dia kena. Alhamdulillah. Jenahak. Oi, tertanggal jig. Oi. Aku nak buat review jig. Macam guys. Gladius jig. Gladius Fishing Tuah 20 gram. Kalau orang ni tak ingat apa nama dia. Kita tengok mana. Tak tahu nama. Jenahak guys. Jenahak awal pagi. Alhamdulillah. Alamak.
Depan balik. Aku ke sana ke? Kau ngiring sikit. Bagi ngiring sikit. Bagi dia lepas. Tu, lepas kan? Strike, yes. Kutip bang, kutip. Sebuah IP. Jenahak lagi. Ui, banyak lagi ni. Alhamdulillah. Wah, strike Wan. Buat strike padu tu. Buat strike padu. Ribas. Ribas sikit, jangan ribas banyak. Lagi guys. Tak sempat nak lari. Tak simpan ikan. Gladius jig lagi guys. Mantap. Cik. Lagi ni. Tengah banyak. Apa dia Wan? Hai. Oh, padu. Bawah ni. Strike. Dah berstrike kero belakang berstrike lagi. Aku nak tarik dia buat keluar dulu. Strike guys. Aduh ni. Cukup. Oi, come on. Oi, tak boleh naik oi. Tak boleh naik. Tak boleh naik. Boleh naik. Oi, kasar oi. Ikan. Tak tahu dia dah masuk kat mana. Ikan besar sangat. Alah, putus. Aduh, sayangnya. Oh, sayang. Dia putus kat mana? Putus kat atas. Alah, gesi lah ni. Hantu betul lah. Allah. Aku dah tarik dia buat keluar dah. Ni guys, tak ada rezeki nak tunjukkan. Sayang lah, tu bawa bibi besar ke kerapu dia.
Tak boleh. Itulah. Rapu tu aku tu. Kalau jenak lain lah, dia akan pecut keluar. Strike. Kenapa ni? Oh, kerapu. Kerapu guys. Orang Gladys jig lagi. Ni orang dia cerah-cerah sikit. Tadi orang dia pekat kan. Ini cerah sikit. Kerapu guys. Mantap. Tip. Dia kat makan lah. Kan dia dah makan lah. Dia nak hijau. Oh, tempat pipi lah. On Gladys jig guys. Tempat pipi. Kan sekut. Tempat pipi. Gladys jig. Oh, jenak. Jenak. So guys, Gladys jig. Mantap. Gladys jig. Tak tu. Allah. Allah lucut. Apa sebab boleh lucut? Aduh. Lucut. Aduh. Aduh. Tak ada rezeki guys. Aduh, dah belelas. Tadi dia buat keluar dah. Tak ada rezeki lah. Cuba
Kerapu. Kerapu. Kerapu guys. Alhamdulillah. Angin. Dia angin. Terlucut senang. Senangin guys tu. Alhamdulillah. Strike. Jangan masuk. Strike. Dia nak masuk. Nak masuk. Telur. Lebah pipi. Alhamdulillah. Akhirnya. Allah Akbar. Pagi aku tunggu kau. Alhamdulillah. Okay, kita dah boleh try ketuk jig. Jig. Yes. Ya Allah. Kau buru je buncit aku guys. Dah berapa kali aku asyik kena cukai aku tu kau lagi lain pula. Kita try geli dia balik. Tap. Boleh tak lekat dah macam tu punya tarik. Aduh. Apakah ini? Ya, ini dia jenahak namanya. On Gladys jig. Hah? Kasar tadi Wan, ada barang ni.
Oi, besar ke lama. Ada juga. Cakap takkan tak ada. Alhamdulillah. Cepat nak balik ni. Ini kan cepat. On berburu je. Minggu dah hilang. Minggu. Kapal pipik. Okay, ni last spot. Last spot. Kita boleh balik lah. Apa tu tadi? Musik. Ni tak lekat. Bagus kat dia. Okay guys, aku dah sampai darat. Aku nak cepat, nak balik, nak buka. Semua sampai darat dah, semua dah sampai darat dah. Semua dah terjelir lidah. So, kayak aku nak saya rekam lah. Nak balik lah. So, hasil update aku hari ni. Aku ada 1 tempat pipi, 2, aku ada 3. Aku ada 3 tempat pipi. 3. Aku ada jenak 2 ekor, 4, 5. Tu ada kerapu 6. Paling kecil-kecil lah. Tu ada senangis ekor. Jom. Okay. Nampak kan? Jenak, angin, 5 pipi. Tu kerapu je. 2 pipi lagi, jenak lagi dah belum tu. Okay. Cepat. Okay, pada korang yang like, subscribe channel Apik Hanggang, aku ucapkan terima kasih banyak. Pada korang yang belum subscribe lagi, boleh menekan button subscribe lagi. InsyaAllah kita akan jumpa pada video akan datang. Yang paling penting, ada serat, ada gaji, okay? Lepas ni dah nak raya dah. Aku ucapkan selamat raya Aidilfitri, Maaf Zahir Batin lah. Kepada korang yang dah sahabat aku selama ni, aku ucapkan terima kasih banyak, okay? Assalamualaikum, bye-bye. Belakang dah gelap, dah tak nak masuk. Esok lancur. Esok lancur lagi? Esok lancur.